Yang terawal yang memiliki jentera ni lah. Maknanya tak apa, kita jumpa je, tak apa, tak ada hal. kat kekil. Motor abu dalam keadaan semput. Penting sikit lah depan dia. Nanti kan kalau gelap kan kena marah kat tempat syuting nanti. ทำไมถึงทำกับฉันได้ Episod kali ini kami berjumpa di Rawang dan bergerak terus daripada Rawang bermula daripada pukul 12 malam, masuk terus ke Bukit Kayu Hitam sehingga esok tanpa tidur dan kami bermalam di Surat Tani. Assalamualaikum. Bang, Ya. kita nak gimana ni bang? Hari ni kita nak mulakan kita main ekspedisi ke Thailand lah. Thailand bang? Ha. Bang, saya dengar macam 13 hari betul ke bang? Trip ni insyaAllah kita dijangka mengambil masa selama 13 hari. Alhamdulillah 13 hari Tapi yang paling penting kita nak pergi tempat yang best lah, Dev Highway di Umpang. Oh, Dev Highway, baik tau. Tak, bang, saya rasa tak ramai rider pergi bang. Betul lah bang? Kebanyakannya rider akan bertumpu di Thousand Corner lah, di Mae Hong Son. Okey bang, untuk pengalaman abang, Thousand Corner berapa kali dah abang pergi? Saya dah pergi 3 kali. Kalau kali ni insyaAllah 4 kali lah. 4 kali Dah pergi 3 kali. Tapi kalau hari ni trip ni jadi, insyaAllah akan jadi kali keempat lah. 4 kali mana 4 sijil lah bang? 4 saja lah. So Dev Highway tu abang baru nak. Dev Highway saya tak pernah pergi. Tetapi apa yang saya dapat feedback daripada rider-rider yang dah pernah pergi, dia macam Mae Hong Son dia ada 1864 corners, ada yang 4000 corners, ada yang 2000 lebih. Tetapi yang Dev Highway dia lebih pendek, tetapi dia adalah highway yang terbiar, jadi dia jalan dia lebih sempit sebenarnya. Okey bang. Bila jalan sempit tu dia lebih berbahaya lah. Nak kena lebih berhati-hati lah. Berhati-hati bang. So untuk persiapan abang semua okey lah sekarang? InsyaAllah daripada segi mental dan fizikal, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, untuk trip ni, apa yang saya tahu, mula-mula macam ramai nak pergi, betul tak bang? Biasalah. Dalam mana-mana trip pun memang letak nama tu ramai lah. Tetapi bila dah sampai masanya akan berkurang. Yang kental je yang akan stay. Ulang balik bang? Yang kental je yang akan stay lah. Yang hati di rider lah. Hati rider ni maksudnya kan apa jadi pun memanglah ada halangan kan. Tapi halangan tu orang dapat atasi dengan baik. Dia tetap hati dia nak pergi jugalah, Betul insyaAllah. bang. Alhamdulillah bang. So bang, boleh tak saya review sikit motor abang? Persiapan abang? Saya baru servis, saya baru tukar tayar depan belakang. Baru servis. Dan tak banyak lah, baru beli pun beg baru. Tak Beg banyak baru? lah. Mak. Mantap bang. Yang penting baru servis. Baru servis Baru servis, kita buat ketika fastener. Tayar depan belakang baru dan insyaAllah Allah jaga kita lah. Okay bang, untuk saya tahulah. Saya nak tahu ni model apa bang. Kita kena bagi tahu dekat ni orang. Ni model apa? Yang minat Harley Davidson ni adalah model Rock Glide. Ini adalah Rock Glide new facelift yang diperkenalkan pada tahun 2024. So ini adalah model dia 117, tapi dia dah liquid cool lah. Dia berbeza dengan 2023. Dia Rock Glide yang 2023 semua adalah air cool. So kelebihan motor ni dia tak berapa panas lah sebab dia dah ada liquid cool. Maksudnya kalau apa? Kalau kepanasan dia sampai kepada suhu tertentu, kipas dia akan berpusing. Mana abang tak panas lah kalau bawa? Alhamdulillah lah, tak panas lah. Bang, kalau motor biasa boleh ke pasang benda ni bang? Tak boleh Boleh juga. Ada cara lah, tapi kena extra cost lah. Extra cost lah. Extra cost. Okay, so ni abang dah berapa tahun abang pegang? Saya masa diperkenalkan pada 2024, saya adalah antara yang pertama lah, Yang terawal yang memiliki jentera ni lah. Alhamdulillah. Okay guys, so abang dah cerita sedikit sebanyak tentang motor dia. So journey ni ambil masa selama 13 hari. 13 hari kita hanya 4 orang saja. Tapi kalau kita jumpa kawan-kawan, kita akan berjumpa, bertegur lah. Mengapakah 13 hari? Sebab journey ni kita ride all the way. Betul. Kita tak ada main shortcut ke apa, insyaAllah lah. Tak ada shortcut, tak ada shortcut Maksudnya 100% ride 100% kita ride, pergi dan kita akan ride balik. Sofa sepanjang
saya menjadi rider ni saya belajar hidup susah. Saya ni orang susah. Jadi saya tak diajar cara-cara senang lah kan. Tapi sebab kita enjoy riding, so kita ride on, ride hard, ride safe. Mantap. Okay, itu saja. Saya nak tanya Abu, macam mana Bu? Kau tadi keluar ada nangis-nangis tak? Salam isteri. Tak ada. Semua okey kita lah. excited. And diorang pun semua excited. So hopefully one day kita boleh bawa kids lah. Okay Bu, aku nak review motor kau sikit sebab kat sini macam ni model-model yang orang kata terbaru lah. So kita 4 orang je. Nak tahu lah, ada satu model yang ikut. Model ni memang legend bang. Kita 4 orang. Ada satu model ni orang kata apa, model dari dulu sampai sekarang. So kita kena review dulu lah. Okay Bu, untuk persiapan motor kau Bu kan, seperti yang kau tahu, minyak mesti kau tahu mileage dia tak cukup, betul tak? Betul. Tapi tadi aku nampak kau macam ada prepare something. Oh okay, ada. Cuba kau bagi tahu kat kita orang apa yang kau prepare. Botol minyak. Guys, untuk pengetahuan, motor quarter ni dia punya tank capacity adalah 12.5. So dia boleh pergi maksimum pun dalam 150 km saja. So apa yang Abu buat, dia ada buat bawa spare minyak punya botol. In case kalau minyak True habis, brother, jangan minum jangan kau minum pula. Okay, so maksudnya dapatlah dia bertahan ke stesen mana-mana stesen tu. Tapi insyaAllah lah saya yang ke depan saya akan set otak saya ni sejak 100 ke 140 tu saya akan mengingati lah kawan kita yang Baby. Mengingati korang dah Abu. set kompetitif kita. Dah set lah. Dah set alhamdulillah. So untuk persediaan Set A dengan B sini. ni B Thailand. Kalau B kita daripada rumah, kita takkan usik-usik. Yang A tu kita akan sentiasa berubah. Oh, saya B yang ubah. Tak apa, mana-mana. Awak kesedangan awak. Tengok. So, last saya nak review untuk 4 biji motor ni semua menggunakan beg yang sama, geng. Beg yang sama. Yang sama. Kenapa? Sebab beg ni dia kali saya. Betul bang, beg ni kali air. Contoh dekat sini beg ni amat berguna lah. Kalau nak beli korang boleh contact Abang Boy. Kalau dia kena buka beg sendiri Kalau boleh contact Abang Boy. Beg ni memang sesuai untuk rider bang. Sesuai. Dalam ni pun dia dah ada satu lapisan. Saya ingatkan beg biasa. Rupanya dia ada lapisan. Dia ada benda ni. So dalam ni pun dia dah ada zip, dia boleh zip kat sini. Lepas tu dia ada satu layer, satu lagi layer. InsyaAllah lah dia takkan hujan. Dia takkan basah lah. Dia takkan basah. Okey, saya buat tak tahu je sebenarnya. Saya pun ada kat satu kat sana. Awak yang perkenalkan. Tapi kalau abang, kalau diorang berminat, diorang boleh cek abang ke bang? Dia boleh cari mari. Janganlah, saya busy bang. Boleh cek Abang Boy. Siapa yang kenal Abang Boy, dia duduk kat mana, dia kerja kat mana, korang tanya je. Beg mari. Okay, so settle. Tengah busy je, tengah borak-borak. Mungkin kita jumpa kawan lah. Okay bang, settle bang. Kita nak buat apa bang sekarang? Sekarang ni kita lagi 5-10 minit kita gerak lah. Gerak? Kita dijangka sampai border mungkin dalam pukul 6. Gerak terus? Ya. Okay, alhamdulillah. Settle. Okay. Nampak tak? Abang pandai tak? Abang pun Hujan. Abang. Debu. Korang hujan macam mana ni? Saya istighfar je. Tengok apa dia? Okey. Kita orang dah sampai dekat RNR Rawang. Yang hari pertama. Betul. Sekarang ni saya nak tanya. Tadi saya dah tanya abang motor jenis. Okey. Saya nak tanya, saya dah tahu tapi saya nak penonton tahu. Motor ni pergi dah berapa tempat dah dan bagi tahu jenis dulu. Jenis motor apa? Berapa kali pergi Benson? Berapa kali pergi Menson? Berapa kali tahu mana? Ini adalah kali kedua. Motor Rock King. Oh, Rock King Ya. Okay, ngam. Motor Rock King. Motor ni saya dah bawa pergi Seven Nation. So kali ni kita nak pergi ke Death Highway dan juga Thousand Corner. Wow. Ni Thousand Corner yang kali ketiga kot. Wow. Kali ketiga lah insyaAllah. So best. guys,
Kalau nak dapatkan motor jangan lupa suami saya lah. Betul. Jumpa suami saya. Support sikit. Support sikit. Ya. Betul, support sikit abang boy, abang Don. Okay, so persediaan untuk motor dah servis, tayar dah tukar ke apa ke? Tak semua. Apa benda baru? Kita nak tahu benda baru. Sebab saya nampak ada orang terkeluar tu. Ada orang terkeluar tu. Ini kali ni kita bawa Olin bawa Olin jalan-jalan best Saya memang kalau saja pasang Olin ni nak duduk depan sebabnya nak bagi yang belakang tu biar bersinar sikit mata. Wow. Hebat. So, beg macam mana? Okay. Kali ni saya nampak Kita orang macam jual beg kali ni saya nampak motor ni ada beg. Ya. Sebelum ni saya tak pernah nampak ada beg. Ini sebab saya tengok budak-budak ni suruh letak beg, jadi saya pun sibuk dah letak beg juga. Okey, Walaupun ngam. sebenarnya saya tak perlukan beg pun, selalu letak dekat motor abang. Tapi Okey. sebab kita semua nak adik-beradik sama, nampak Sama. motor kita orang sama. Okay? Betul. So tak lama lagi kita akan keluarkan beg lah. Saya lah duta beg tu. Betul. Okey. So kalau nak dapatkan beg boleh cari Ya, abang cari kami lah. atau Elizad. Saya dah tak boleh dah. Saya pening dengan seluar terlalu banyak. Okay, settle. So kita nak gerak Right, bismillah. Bismillah. Berdoa. Sudah lalu. Jalan kami selesai di bawah pimpinan Al-Mahmud. Kami daripada segala malapetaka bencana musibah, daripada segala kekurangan, daripada tayar pancit, semua kami selamat sampai ke destinasi. Dan jagalah keharmonian grup kami yang berempat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Yang penting guys, korang tengok polis escort tau. Wow. Mahal lah. Mari. Okay, nampaknya hujan Hujan sangat lebat. So kita nak pergi dekat Tapah tadi dalam beberapa minit je. So kita lepak je dekat BHP. Okay, siapa yang nak terbincing ke nak apa ke, lepak dulu. Apa-apa pun korang kena stay tune dulu geng. Mari. Sejam lebih? Yelah. Okay. Sejam lebih. Tadi tu memang ngam-ngam? Tak, tadi yang sana pergi sini ngam-ngam. Okay, sebenarnya kita tengah bincang tau. Tak sangka tiba-tiba boleh hujan pula. Ya. Ya. Tak sangka tiba-tiba boleh hujan. So kita berhenti dekat ni hari apa? Inilah cabaran dia. Ada cakap. Ini cabaran dia. Ini cabaran dia. Pasal kita tak Okay, tak kat mana dah? Saya pun tak tahu kat mana. Inilah cabaran dia. Kita ikut poster elok. Orang dah cakap pergi ride jauh jangan try helmet baru. Lepas tu dia tak kerti pakai guys. Dia tak kerti pakai. Kan mendatangkan masalah tu maknanya. Tak apa, kita cuba je. Tak apa, tak ada. Cakap degil. Okay, lagi sejam lebih berhenti Apa? Tak dengar. Sejam lebih Okay. Ini hujan separuh je kot. Sekejap je kot. harap kita boleh sampai dekat situ. Boleh ni. Rasa semua bulu. Asal? Tak ada, dia ada lihat ni masa depan. Nanti tekan balik. Abu ni excited sangat. Mata, tak apa. Dia paling excited. Ini sebenarnya satu proses. Proses. Awak kan berkata kalau awak nampak awak dah tak nampak belakang, awak slow lah sikit. Kita kan sepasukan. Kan? Tapi kalau kau laju, kalau kau macam nampak aku jauh sangat, kau slow balik. Ya. Sebab aku nak cover 2 orang. Tak apa. Kalau awak nak laju, Saya nak cover. Ni belakang saya. Kan nak tengok kita lampu. ikut awak. Kalau awak laju, kita laju. Oh ya. Ha. Saya rasa saya nak buat 120 je. Tadi aku Ha. 1.2 lah. Aku lebih 1.2 aku tak nak. Aku nak 1.2 relax. Kita masa banyak lagi. Tapi pace ni relax lah. Tapi kalau awak nak pergi 1.4, kita boleh. Boleh Pak. Jadi Ngam. naik ke atas baru kita turun. Tapi so masih cuti kan. Okay, so Kalau burapa tu tak oh terbalik. Okay, so apa yang abang cakap, kalau nak laju-laju lah, nanti dia ikut macam tu dia cakap. Orang dalam keadaan yang Okay. baik. So yang ni semua orang dia kenal. Semua orang dia kenal. Jadi kita layan je. Mari, baik tau. Motor 1, 2, 3. Tanya. Okay, ngam. Ya. Last. Sabarlah ya. Last. Okay guys. Kita isi minyak lagi.
Okay. Full tank Alhamdulillah, lah, isi full tank. hujan. Lepas tu tak hujan, tak hujan. Best lah, dia punya cuaca malam ni best lah. Ya, best baik tu. Abang ngantuk tak? Tak, tadi masa kat rumah ngantuk. Tapi bila dah jalan, dah tak ngantuk. Tak, tapi bagus juga Tapi hujan. best lah. Sebab bila hujan, kita tak ngantuk. Dia fresh lah. Dia fresh kan. Dia Dia dah balik kan. kering balik, fresh balik kan. Okay. Mari. Okay, ngam. Puasa. Awal pagi ya. Malam lagi pula. Oh, ya ke? Okey. Sama juga ke? Turut kapten tengah mencari jalan tak ke mana. Sekejap, terlebih tadi. Tadi terlebih, tak boleh. Kena turun sikit. Okey. 153 pun kena turun lagi. Lagi. Okey lah. Ni hal labu lah. Saya ikut dia. Dia kiri, saya kiri. Okey. Ni kita jumpa geng-geng kepala kuasa. Geng Orang kepala kuasa Bangkok, kau dah hantar Titi balik, sekarang nak balik Kedah balik. Balik Kedah. Jalan nak Siring. Okay, ngam. Hati-hati bang. Hati-hati Hati-hati balik kan. Hati-hati bang. Jumpa lagi lah. Hai. Jumpa balik boleh. Jumpa balik. Tak naik atas terus lah. Biar lah. Ke Thousand dengan Dead Highway. Oh, tahu je. Jam sekarang dah menunjukkan pukul 4.30 pagi. Sepatutnya ni waktu-waktu kita tidur lah. Ini adalah waktu-waktu yang paling mengantuk. Tapi tiba-tiba dia datang macam mengantuk. Sebaik ada lagu. Weh, baik-baik. Atau nak kena minum kopi-kopi sikit lah. Ya. Kan? Okey. Sini ke Calu dalam 119 km. Minyak motor apa boleh sampai. Tetapi sana punya petrol pump tak ada 24 hours tau. Oh ya? So kita kena tunggu petrol pump buka baru masuk Thailand. Oh. Kalau tak kita rugi. Betul. So petrol pump tu buka dalam pukul 6.30 lah. So kita relax dulu lah. Relax tu. Like cuci muka. Cuci muka. Ya. Mana? Relax on kat sana lah. Calon lah. Sebab nanti ramai nanti. Tak, sebabnya petrol pump dah buka. Dia tak ada 24 hours macam ni. Dia Ada 6, satu 6.30. tu petrol pump sebelum tu ada. Kalau ada kita isi. Tapi tak ada kita kena tunggu juga. Tunggu je lah. Kalau kita isi minyak kat Thailand, Rugi. rugi. Tadi bang, ni nak toilet? Ha? Toilet? Saya ni memang ada masalah asyik pergi toilet. Okey, tak apa. Kita santai-santai lah. Kita santai. Alright. Kita sampai ngam-ngam, kita adalah orang yang pertama di border. Okay? Betul. Don't border. Mari. Border. Kita telah pun sampai ke daerah nak masuk ke Thailand Sebab saya nampak ada tulis Insurance Thailand. Maksudnya dekat area situ lah. Jam sekarang pukul 5.46. Agak laju juga kita sampai. So saya settle pergi toilet dulu. Bang, ni tempat apa nama bang? Ni Changlun. Changlun. Lepas tu lagi 10 km Kayu Hitam bang. Okay, ngam. So next stop kita akan isi minyak di Petron depan sikit. Full tank. Benar border buka tu masuk. So kira ni memang tempat orang stay nak masuk ke dalam lah tu? Oh, okay. Saya first time kan, jadi nampak macam happy lah bila nak sampai. Jalan bila nak sampai, akhirnya nak sampai juga. Betul bang. So dari sini Abang Boy akan lead kita. Abang Boy lead kat sini lah? Okay, bermula sekarang Abang Boy akan lead dekat sini. Tapi Bermula di di sini. immigration nanti jadi jalan depan lah. Sebab dia laku. Bila dia laku, dia cepat sikit. Mari. Alhamdulillah kita telah pun sampai. Dia letak sekali dengan pasport. Ini awak simpan dalam ni. Okay, tolong tanda tangan kat belakang. Ada dua muka surat dia tanda tangan. Yang ni. Okey, sana. Yang ni. Yang ni. Okay, ya.
Muhammad Hatta bin Zainal. Siapa Muhammad Hatta bin Zainal? Saya. Awak. Okey. Okey, yang ni awak boleh simpan dalam file. Ini file. kena tanda tangan dekat belakang tu. Okey. 2 helai tanda tangan, nanti bagi salin pasport. Akan bagi duit cengkeram RM2. Okey, ngam. Mari. Thank you. Mana pen? Kau tak bagi tahu. Aku tunggu kau sediakan. Macam mana? Macam mana mata kau boleh nampak? Satu. Macam sign surat nikah. Janganlah. Oh jangan. Okay. So kita orang terus beli SIM card. Kita orang terus beli SIM card. Sensit pula. Lari-lari. Kita dah selesai semua dokumen. Tukaran wang. Semua dah selesai. Sekarang ni tibalah masa untuk kita sarapan pagi. Bang, muka Okey, muka kita jangan breakfast, kecewa. Kita Breakfast. favourite abang. Kawan abang. Mari kita. Patut Inilah dah kampung tahu. kami. Patut masuk terus parking. Inilah kampung kami. Okay. Biasa breakfast kat Thailand ni pagi-pagi Okey. dah panggang-panggang ayam. Gari ayam. Ayam besar-besar, ayam nasi kuning. Settle. Sekarang pukul apa Sekarang pukul 6.05 minit. Canai ni canai. Okay, kita telah pun sampai ke PTT. Ni apa nama tempat? PTT lah kot. So, kalau kita tengok diorang nak ambil gambar, nak susun motor, nak Kita orang dah sampai PTT. PTT. Oh, ni nama dia PTT. Ya, ni PTT. Ada Amazon, Cafe, ada petrol pump. Ni PTT. Kena tengok tu colour dia PTT. Lepas tu ada 7E. Oh. Tepi sikit. Okay, faham. Kadang-kadang Revina semua tepi. Nak ambil motor je. Jadi Mati memang mengantuk. Korang ngantuk ke? Ngantuk. Dah rasa ngantuk dah? Ha. Tu saya suruh nap sekejap. Kalau tidak boleh lajak lebih Pataloh. Habis? So dia nap kat sini. Tak payah Pataloh tu buat video. Suruh nap kejap. 10 minit nanti jalan lah. Macam tadi kita orang datang dia punya lemau tu, tiba-tiba dah tertidur bangun dia kaki pula. Okay, yang ni hari yang pertama kita dah sampai dekat PTT. Okay, dekat PTT. So tadi kita berehat sebentar, kita tidur sekejap, bagi rest sikit badan. Kita dah sapu kita dah sapu krim kat muka supaya tak hitam. So kita dah siram air kat badan. So kita dah segar sikit. Jadi ni semua muka-muka yang akan teruskan perjalanan. Matahari pun mula terpacak. Yes, kita nak pergi ke Cowboy Town Route 41. Cowboy Town Route 41. Saya ulang tu. Ya. So saya tak pernah pergi. Okay, kita makan dulu. Makan dah. Makan dah. Sedap makan tadi. Tapi kena singgah lah tempat tu. Singgah. Yes. Okay, apa-apa pun doa kita, geng. Hari pertama sekarang pukul 9. Hari yang pertama pukul 9. Mari. Tapi dah rasa macam Kita dah sampai dekat Cowboy Town, Patalong. Tu Abu Abu dengan motornya. Ini satu cabaran untuk masuk ke dalam ni. Tapi akhirnya berjaya juga Motor yang gabak-gabak semua lepas Ini nama dia Grand Canyon. Betul saya sebut? Betul, okey. Hati-hati
Hati-hati. So inilah tempat dia. Okay guys. Ini tasik dia. So kalau kita tengok kat sana ada satu kedai makan tak silap. Ini kedai makan ni tak silap. Okay. Tapi not bad lah. Not bad. Bang, kamera bateri habis tapi tak apa. Dia boleh sambung kat sini bang. Okey. Sini pun sama je bang. Alright. Sekarang ni masih di Batalong, tapi tempat baru. Ni namanya Grand Canyon. Tempat salah satu destinasi riders. So riders yang tahu ke ataupun riders yang bawa, macam mana rider nak tahu tempat ni kena? Sekarang senang. Tengok kat TikTok kan. TikTok banyak riders pergi ke sini. Okay. So kalau tak pergi ada apa-apa ke? Tak pergi tak berdosa. Tapi kalau pergi satu kepuasan lah. Satu sebab kepuasan. dia dapat explore tempat baru kan. Oh. Kat sini tempat ni. Okay, diri cepat. Diri. Okay, ngam, settle. Okey, kita gila-gila ambil gambar. Kita gila-gila Okay. So yang ni cubaan nak pakai glove. Okay. Oh, dua. Tapi dia tak biasa. Sekejap. Jadi Abu akan otter lah. Potong. Jari dia tak keluar. Supaya Saya biasa finger pakai dia. yang ni. Ni. Kebiasaannya Betul. pakai yang ni. Sebab kerja syuting tak boleh ada Tangan tak boleh tangan gelap. tak boleh gelap. Kedai makan sekali tu tak buka. Tangan tak boleh gelap. Apa tu? Okay, saja. Oh. Okay. Sebab kerja syuting tangan tak boleh gelap. Tangan Jadi tak boleh gelap. Jadi saya dah terbiasa pakai yang glove yang half ni. betul, glove half ni dia boleh rasa total break. Break tu semua. So jadi saya tak pandai pakai. Hari ni baru nak belajar hari pakai. ni dia nak belajar. Tapi saya tak reti juga. Jadi kita gunting lah. Gunting. Gunting sikit lah depan dia. Nanti kan kalau gelap kan kena marah kat tempat syuting nanti. Okay, betul. Nanti kena rehat syuting dalam 2 minggu nak bagi putih balik. Uish, 2 minggu tu. Saya datang kerja. Okay, so Abu adalah tukang potong lah. Okay, tukang potong lah. Saya tak pause lagi. Okay. Okay, Bu. Saya cari ni Grand Canyon. Bentuk ni kat mana Yang kan bang kan? Batu tu kan? Ni. Oh, tu yang tempat abang nak buat video klip tu. Bukan. Tu tadi I suruh berhenti depan tu. Tu lah batu dia. Oh. Ni. Itu batu dia. Ni batu belah batu. Tiga. Tak sana. Mana? Okay, sekarang kita dah sampai ke 7-Eleven yang viral tu. Jadi kalau korang berminat, korang datang ke sini. Okay, ini adalah tempat yang wajib untuk korang datang 7-Eleven. Dia sebab view belakang tu yang buatkan jadi tarikan lah kepada para riders yang daripada Malaysia untuk bergambar. So ini salah satunya. Ini salah satunya. Alright. Kita singgah dulu dekat 7E yang viral tu. Okay. Okay, dia dah banyak kali lah keluar masuk Thailand. So, sepatutnya kena lalulah dekat sini. Okay. Okay, ngam. So, kita dah dapat tempat tu. So abang tengah mengalihkan motor untuk Cepat tau. untuk bagi center. Kata 3 orang. Okay, bye. Kita So, cek PCT lah. motor Abu dalam keadaan semput bagi rehat dulu daripada malam tadi. Okay. InsyaAllah okey kot kan. Allah bagi mudah. Doa anak-anak soleh. Doa anak-anak soleh insya-Allah diberkati. Amin. Tadi saya ada bagi tahu motor Abu ada problem sikit kan. Masalah tak besar pun. Kita orang dah 2 jam. Lebih 2 jam macam tu. Akhirnya kita sampai juga dekat Harley Davidson Surat Tani. Okey. Jauh betul. Tak sanggup. Tapi demi menolong Abu tak ada masalah. So kita dah sampai ke Harley Davidson Surat Tani. Okay. So inilah culture dia. So kita dah sampai. Mantap. Street number 3. Tak work. I got 40 days. Oh, 40 days. Oh, now you can ride all.
Okay, so ni motor Abu Motor Abu dah buat inspection. Diorang cakap tak ada apa-apa masalah. Tak ada apa-apa masalah. Dia kata okey, tak ada masalah. So harap-harap semuanya okey lah. Okay. Servis diorang terbaik dekat Suratani ni. Servis diorang terbaik, alhamdulillah. Semua dipermudahkan. Ni CVO ST 121. Baik. Mari. So ala-ala aku nak setting sikit gear dekat kaki. Terlalu tinggi lah. Nak masuk gear tak selesa. So dia rendahkan balik. Okay. Thank you. Aku yang masih di perjalanan. Ayam.